Okey guys, ni belakang saya ni semua kereta-kereta yang kita akan bawa masuk guys. Korang boleh tengok, ni semua kita akan bawa masuk Berapa banyak guys yang kita akan bawa masuk ke Malaysia. Korang tunggu korang pilih mana korang nak. Kita ada FL5 warna merah, kita ada warna biru, merah, biru, putih. Okey, Mini Cooper pun kita ada. Korang nak color apa, korang bagi tahu saya. Korang boleh terus DM saya. Nombor semua ada dekat bawah, korang boleh tengok. Alright, saya nak tunjuk satu FL5. Boleh kata banyak juga jajan yang jarang bawa masuk. Kebiasaannya tak ada sangat jajan, tapi yang ni banyak jajan guys. Korang nak tengok? Jom saya tunjuk. Ni F-Kit ni pun kita ada bawa masuk. Korang tengok, dah siap tukar bonnet carbon bonnet carbon dah tukar, datang dengan sport rim. Yang ni F-Kit, Saya nak tunjuk FL5 sekarang ni. Saya nak tunjuk FL5. Okey, korang tengok ni FL5 ni dah siap tukar sport rim. Okey, yang bestnya guys, FL5 ni dah siap tukar seat guys. Korang tengok, dah tukar seat Recaro guys. Handsome ni guys. Okey, yang ni pun kita akan bawa masuk. Nampak ni pun dia dah tukar. Dah tukar ni. Alright. Kalau korang berminat, adalah sikit-sikit Mugen kat sini. Nampak? Mugen. Okey, kat sini pun Mugen. Alright. Ni FL5. Okey, ni je. Lagi satu guys, ada lagi satu guys, barang rare guys. GR Yaris, siap spoiler, siap sport rim, exhaust dah tukar. Korang boleh tengok. SARD carbon guys, original. Alright. Datang dengan rim GT Racing Advance. Korang boleh tengok. Handsome guys kereta ni. Dengan exhaust dia. Tengok bahagian dalam dia. Ini exhaust standard kot. Exhaust standard pun dia bagi ni. Tengok ni dia punya dalam. GR guys. Alright, kalau ada berminat dengan GR ni boleh roger saya. Dan yang ni FK8. Korang tengok dah siap tukar exhaust guys. FK8 ni dah tukar exhaust. Okey, FK8 ni dah siap tukar exhaust tahun 2021 FK8 ni. Korang boleh tengok, datang dengan sport rim. Ini tahun 2021. Okey, dekat sini pun ada juga Mugen guys. Korang boleh tengok. Padu guys, padu. Korang boleh tengok. Korang pakai ni, beli ni, cuci kaki je guys. Korang boleh cuci kaki je. Korang tengok. Padu guys. Skate ni memang padu. Bos saya sekarang banyak bawa masuk kereta yang banyak jajan guys. Jadi korang boleh datang dekat Sina Auto, Sina Group. Korang boleh datang. Boleh cari saya, Nazim. Korang boleh kontak saya di 0195682692 guys. Korang boleh tengok berapa banyak kereta yang kita akan bawa masuk. Banyak guys. GR86 ada. Nampak? Nampak tak nampak? Okey. Ini dekat Jepun guys, bukan dekat Seremban, bukannya dekat Kajang ke, bukan Ini dekat Jepun, real Jepun guys. Kereta korang tengok daripada Jepun. Ada tak kemek-kemek? Ada tak kemek-kemek, patah ke, cala-bala ke? Tak ada Tak ada Tak ada yang macam video sebelum yang saya tunjuk tu. Ada yang dah kena langgar, accident, tak ada. Ni semua kondisi yang TikTok. Semua yang saya sendiri select kereta ni. Okey, jadi korang boleh percaya kat saya kan.
boleh lah. Percaya lah. Alright. Ni semua kita nak bawa masuk ni. Ni nampak. Siap sport rim lagi. Ni pun sama macam F-Cat punya GR Yaris tadi. GR Yaris punya spoiler. Ini adalah Mercedes shooting brake 3. Color ni lain macam color rare. Biasa warna putih, warna silver, warna hitam. Tapi dia mari color hijau-hijau pula. Saya pusing-pusing tengok kereta. Kalau ada yang korang rasa berkenan di hati korang kereta, korang boleh terus roger saya guys. Saya nak review satu-satu. Oi, banyak ni, banyak. Bukannya sikit, banyak nak review, banyak guys. Jadi korang boleh bagi tahu kereta apa yang korang nak, spek apa, bajet apa. Sebab kereta Recon tak semuanya sama harga dia guys. Harga kereta Recon semua tak sama. Korang jangan risau. Sekarang kereta Recon kita bagi warranty lagi guys. Kita bagi warranty unlimited mileage lagi dan juga open workshop. Korang akan dapat warranty selama 6 tahun dan juga 8 tahun guys. Korang jangan risau. Ni MPV pun banyak Alphard, Wellfire. Tengok. Sekarang banyak Alphard new facelift dan Wellfire new facelift kita akan bawa masuk Jadi HGH 30 akan kurang, kita akan bawa masuk. Kita akan banyak fokus pada new facelift punya. Jangan risau. Alphard Wellfire, InsyaAllah harga korang mampu milik. Jangan risau. Ni semua kereta ni dah final final check. Kira dah nak shipping tunggu nak shipping Okay. Custom semua check, dah terus masuk kapal, dah boleh shipping. Alright. Ni semua kereta dah final lah. Jadi tak ada Ada tak korang nampak dari tadi saya buat video kereta ke kemek ke, pecah ke? Ada. Sport rim tak ada ke? Tak ada kan? Semuanya tip-top Semuanya kondisi tip-top. Jadi korang jangan risau. Semuanya kondisi tip-top kita bagi. Boxy pun kita ada bawa masuk juga. Boxy new facelift. Tapi all facelift kita dah mula slow bawa masuk. Ni GR guys. Ini adalah Harrier body kit GR. Alright. Ni Boxy new facelift. Ni Alphard. Ada satu lagi GLA 45S warna putih. Tu pun on the way nak shipping. Tu dekat sahabat saya tu. Dia tengah buat live tu. Saya nak buat live tapi orang Jepun pula banyak tengok. Orang Malaysia tak ada. Orang Malay tak ada. Orang Jepun ni. Takkan orang Jepun nak beli kereta dengan saya pula kan? Sedangkan saya pun beli kereta dekat orang Jepun. Ni dia GLA 45 guys. Ni dia GLA 45. Kita nak bawa masuk. Bos saya baru je beli tu hari. Tunggu nak shipping ni. Okay. Kalau ada yang berminat dengan GLA 45 ni, boleh terus roger saya. Ni dia Alphard new facelift color rare. Ni saya nak bawa masuk juga. InsyaAllah awal tahun depan akan sampai. Kebiasaan kita akan bawa masuk color ni, color putih dan juga color hitam. Kali ni kita bawa color ni pula. Okay. Kawan saya dia boleh buat live. Orang Malaysia ramai tengok. Saya buat live, orang Jepun yang tengok. Tu Odyssey belakang tu Odyssey, Honda Odyssey new facelift. Banyak banyak guys. Satu je lah saya nak tanya korang. Ada tak kereta-kereta yang kemek-kemek yang saya bawa masuk? Tak ada Tak ada nampak kondisi semua tip-top. Tak ada nak repair-repair dekat Malaysia. Tak ada Asal daripada Jepun pun dah tip-top. Nampak? Inilah kelebihan kalau korang beli dekat
Sinar Group guys. Inilah kelebihannya kalau korang beli dekat kereta. Korang beli kereta dekat Sinar Group, korang akan dapat kereta yang TikTok, yang puas hati. Sebab apa yang kita beli dekat Jepun, macam tu lah kita akan tunjuk dekat korang. Kita takkan buat apa-apa lagi. Kereta sampai kita cuci sahaja, tak ada buat apa-apa. Jangan risau. Macam mana dia daripada Jepun, macam tu lah dia akan sampai dekat Malaysia. Okey? Apa-apa pun, terima kasih yang mana sentiasa support saya. Boleh terus kontak saya di 0195682692. Showroom saya di Bandar Baru Bangi, Seksyen 10. Alright. InsyaAllah tahun depan kita akan tambahkan lagi showroom. Ada 5-6 showroom baru kita akan tambah. Korang terus support kita orang. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk korang semua. Banyak lagi kereta-kereta brand new yang tak ada dekat Malaysia, kita akan bawa masuk. Bukan bermakna kereta tu tak register. Dia dah register kat Jepun, tapi kita bawa masuk kat Malaysia, recon lah. Alright. Apa pun, terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye-bye.